Korang tengok call screening. Kita tekan view. Okay. So this is from insurance. So kita boleh nampak orang nak call nak bagi kita insurance. So kita boleh reject ke kita boleh answer. Okay guys, lagi ada yang lagi best daripada tu. Kalau S26 ni, kalau orang call korang kan, saya tunjuk dia panggil call screening. Korang boleh tengok dekat search phone, korang turn on screen unknown callers. Korang pilih ask reason for calling. Okay, saya tunjuk macam mana. Saya lock phone ni, saya akan call nombor ni. Okay, bila kita call, korang tengok call screening. Kita tekan view. Okay. So this is from insurance. So kita boleh nampak orang nak call nak bagi kita insurance. So kita boleh reject ke kita boleh answer. Kalau kita tak sempat, dia akan tulis macam message. Dia call kita sebab apa. So kita boleh nak call balik ataupun tidak. Itu untuk call. Untuk messages pun kita ada baru punya setting dekat sini. Boleh filter message spam. Nampak screen unknown senders. Bila kita tekan ni, ada baru punya toggle dekat sini, unknown senders. So supaya kalau orang spam macam nak main mesin ke apa kan, korang boleh screen dia punya messages tu. So tak adalah serabut sangat. Sekarang ni maybe korang dah biasa dulu iOS lama-lama dulu. Kalau korang nak call balik, kita tekan nombor ni, dia tak terus call. Kena tekan dekat sini dulu, baru dia akan call. So nak tukar setting dia adalah dekat sini. Kita pergi ke classic mode. Bila classic mode kita tekan ni, dia terus call saja. So depends lah korang nak tekan call kat sini ataupun dekat sini. Korang boleh ubah. Lagi kalau kita pergi Safari, korang tengok ni. Ni kan compact view. Kadang-kadang susah tau kita nak tekan back. Dia kecil. Kalau korang nak balik kepada iOS yang normal, korang boleh pergi dekat Safari. Korang ubah yang bottom ni. So dia akan pergi balik dekat normal punya setting.